sejahtera para pencari hikmah dan rahsia alam. Selamat datang kembali ke saluran kami, di mana kita menyingkap tabir misteri di sebalik kalender dan warisan budaya yang tak terhingga. Pada tarikh 22 Oktober, apabila rembulan mula menguncup dan cahayanya pudar di langit, alam semesta seolah-olah berbisik. Inilah hari di mana sempadan antara dunia kita dan alam ghaib menjadi tipis, di mana semangat purba dan bisikan takdir lebih mudah dirasakan. Persiapkanlah diri, kerana apa yang akan saya kongsi mungkin akan mengubah cara anda melihat hari ini selamanya, membukakan mata anda kepada lapisan realiti yang sering kita abaikan. Hari ini, 22 Oktober, bukanlah sekadar tarikh biasa dalam kalendar Gregorian. Dalam tradisi Melayu dan Nusantara, fasa bulan yang menyusut atau bulan mati seperti yang sering dikaitkan dengan tenaga pembersihan, pelepasan dan juga peningkatan aktiviti makhluk halus. Kita akan menyebutnya sebagai hari rahsia, bulan menyusut, satu tempoh di mana kebijaksanaan nenek moyang kita mengenai pantang larang dan petua perlu dihormati dengan sepenuh hati. Ia adalah masa untuk merenung, membersihkan diri dari energi negatif dan berhati-hati agar tidak mengundang nasib malang yang mungkin berlegar di sekeliling kita. Walaupun tidak ada perayaan keagamaan Islam yang khusus jatuh pada 22 Oktober ini, dalam kerangka kepercayaan Melayu, setiap hari adalah peluang untuk mendekatkan diri kepada Ilahi dan menjaga keseimbangan alam. Pada hari-hari seperti ini, di mana tenaga alam terasa lebih halus dan misteri, amalan kerohanian seperti zikir, doa dan membaca Al-Quran sangat digalakkan untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diajar untuk sentiasa berserah diri dan meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada pencipta alam semesta, memohon agar dijauhkan dari sebarang bentuk keburukan, baik yang zahir maupun yang ghaib. Namun, jauh sebelum Islam bertapak kukuh di bumi Nusantara, nenek moyang kita telah mempunyai sistem kepercayaan animisme yang mendalam, menghormati semangat alam dan makhluk ghaib yang dipercayai mendiami setiap penjuru bumi. Banyak daripada adat dan pantang larang yang kita warisi hari ini berakar umbi dari kepercayaan purba ini, yang kini disaring dan diinterpretasi semula dalam kerangka keislaman yang harmoni. Pada hari ini, kita memohon agar diberi kesihatan yang baik, rezeki yang berkat dan dijauhkan dari sebarang musibah, dengan keyakinan bahawa doa akan lebih mudah diperkenankan apabila hati kita bersih, niat kita tulus dan kita menghormati setiap ciptaannya. Hari ini adalah peluang untuk memperbaharui janji kita kepada keseimbangan spiritual dan fizikal. Mari kita selami kisah yang mengikat kita dengan keunikan hari rahsia bulan menyusut. Menurut hikayat lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, ada sebuah legenda mengenai Mak Bulan atau Nenek Bulan, seorang entiti purba yang bukan sekadar sebuah objek langit, tetapi semangat yang mengawal pasang surut kehidupan dan alam ghaib. Kononnya, pada zaman purbakala, ketika manusia masih hidup harmoni dengan alam, Mak Bulan sering berkomunikasi dengan manusia melalui tanda-tanda alam dan perubahan fasanya. Purnama penuh membawa kemakmuran dan kegembiraan, manakala bulan baru menandakan permulaan dan harapan. Namun, apabila bulan mula menyusut, seperti pada 22 Oktober ini, Mak Bulan dikatakan menarik kembali sebahagian besar cahayanya. Ini bukan kerana dia lemah, tetapi kerana dia membuka tirai antara alam fizikal dan alam roh. Dalam kegelapan yang semakin pekat, bayangan dan semangat yang sering tersembunyi kini berani menjelma. Mak Bulan telah mengajarkan kepada nenek moyang kita bahawa pada hari-hari seperti ini, manusia perlu menjadi lebih tenang,
lebih peka dan lebih hormat. Dia berpesan agar tidak membuat bising yang melampau, tidak mengganggu tempat-tempat sunyi dan tidak meremehkan bisikan angin atau kelibat bayangan. Mak Bulan menceritakan kisah tentang seorang pemuda sombong bernama Jelutong yang tidak menghiraukan pantang larang ini. Pada suatu malam bulan menyusut, Jelutong mengejek rakan-rakannya yang berhati-hati. Dia dengan sengaja bersiul kuat-kuat di tepi hutan yang dikatakan berpenunggu, menendang batu nisan lama dan bercakap besar tentang keberaniannya. Mak Bulan yang melihat tingkah lakunya dari langit berasa amat murka. Dia tidak menghantar petir atau badai, tetapi membiarkan Jelutong menghadapi akibat daripada tindakannya sendiri. Malam itu, Jelutong diganggu oleh mimpi buruk yang berulang. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sentiasa mengawasinya dan dia sering terdengar bisikan tanpa sumber. Rezekinya menjadi sempit. Badannya sering tidak sihat dan hatinya sentiasa gelisah. Dia akhirnya menyedari kesilapannya dan bertaubat, meminta maaf kepada alam dan makhluk yang telah diganggunya. Sejak itu, kisah Jelutong menjadi peringatan. Pada hari rahsia bulan menyusut, kita diajar untuk bukan sahaja berhati-hati tetapi juga untuk menggunakan masa ini untuk muhasabah diri, membersihkan jiwa dan memperkuatkan iman. Ini adalah masa untuk memuliakan warisan dan adat, bukan kerana takut semata-mata, tetapi kerana ia adalah jalan untuk hidup selaras dengan alam dan semua ciptaan, menghormati Mak Bulan dan segala entiti yang menjaga keseimbangan alam ini. Kita diminta untuk memahami bahawa dalam setiap bayangan ada hikmah dan dalam setiap pantang larang ada pelajaran yang berharga. Sekarang, mari kita telusuri tanda-tanda takdir yang mungkin muncul pada hari istimewa ini, memberitahu kita tentang apa yang tersembunyi atau apa yang akan datang. Tanda-tanda nasib 1. Petanda rakyat, cuaca dan rezeki. Angin berdesir kuat. Apa sebab? Jika anda merasakan angin yang kuat berdesir melewati rumah atau tubuh anda tanpa ada awan, mendung atau badai, ini dipercayai sebagai tanda bahawa semangat alam sedang bergerak aktif. Ia boleh menjadi peringatan akan perubahan besar yang akan datang atau kehadiran entiti gaib yang melintas. Bersiaplah untuk menghadapi cabaran atau peluang yang tidak dijangka. Berguguran luar biasa banyak. Jika anda melihat dedaunan berguguran dengan banyak walaupun bukan pada musimnya, ini boleh menandakan pembersihan atau penyingkiran yang diperlukan dalam hidup anda. Ia mungkin juga melambangkan berakhirnya satu fasa dan permulaan yang baru, seringkali melibatkan pelepasan sesuatu yang lama untuk memberi ruang kepada yang baharu. Burung hantu berbunyi pada waktu siang. Burung hantu adalah makhluk nokturnal. Jika ia berbunyi pada waktu siang hari, ini dianggap sebagai petanda buruk. Ia mungkin membawa amaran tentang penyakit, kematian atau musibah yang akan menimpa seseorang yang berdekatan. Hati-hati dan perbanyakkan doa. Embun pagi yang terlalu tebal. Embun yang sangat lebat pada pagi 22 Oktober dipercayai menandakan kesuburan dan rezeki yang melimpah ruah akan datang. Namun, ia juga boleh menjadi isyarat bahawa semangat tanah sedang sangat aktif dan kita perlu menghormati bumi dengan lebih serius. Bunga tertentu mekar tak pada musimnya. Jika bunga-bunga yang biasanya mekar pada musim lain tiba-tiba mekar pada hari ini adalah petanda ganjil. Ia boleh melambangkan kejadian luar biasa, perjumpaan tak terduga atau sebuah rahsia yang akan terungkap tidak lama lagi. Ayam berkokok pada waktu tengah malam. Jika ayam jantan berkokok di tengah malam, ia dipercayai sedang melihat kehadiran
makhluk halus atau sesuatu yang tidak baik. Ia adalah amaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan membaca ayat-ayat perlindungan. Harum, misteri. Terkadang, anda mungkin terhidu bau wangi seperti melur, cempaka atau kemenyan tanpa ada sumber yang jelas. Ini adalah petanda kehadiran entiti gaib, mungkin semangat penjaga atau bahkan jin yang melintas. Beri salam dan jangan sesekali mencuba mencari sumbernya. 2. Petanda rakyat, rumah tangga dan kewangan. Pisau jatuh menghadap ke atas. Jika pisau atau alat tajam jatuh dan matanya menghadap ke atas, ini boleh bermakna ada tetamu yang akan datang dengan berita penting, sama ada baik atau buruk. Bersiap sedia untuk menerima khabar. Kaca pecah tiba-tiba. Jika objek kaca pecah tanpa sebab yang jelas, ini adalah petanda nasib buruk jika dibiarkan. Namun, jika ia pecah semasa anda melakukan pembersihan, ia mungkin simbol pemecahan halangan atau kesialan yang akan berakhir. Segera bersihkan dan buang serpihan dengan hati-hati. Uli bergolek di loteng atau tingkat atas. Uli atau tapak kaki kecil di kawasan yang sepatutnya kosong dipercayai sebagai tanda kehadiran penunggu atau makhluk halus. Mereka mungkin cuba berkomunikasi atau hanya melalui. Jangan cuba mengganggu atau mencari sumbernya. Wang hilang, ditemui semula di tempat tak terduga. Jika anda kehilangan wang dan tiba-tiba menemuinya kembali di tempat yang tidak dijangka, ini adalah petanda rezeki yang tak terduga akan datang. Ia juga melambangkan keberkatan yang tidak disangka-sangka. 3. Impian di malam ini, pesan dari alam bawah sedar. Pada hari rahsia, bulan menyusut, impian anda mungkin membawa makna yang lebih dalam, kerana tirai antara dunia sedar dan bawah sedar menjadi lebih nipis. Tafsiran impian sangat penting untuk memahami pesan-pesan ini. Melihat air. Air yang jernih dalam mimpi melambangkan kebersihan jiwa dan ketenangan. Air keruh pula menunjukkan kekeliruan, masalah emosi atau masalah yang perlu diselesaikan. Air mengalir deras boleh bermaksud perubahan pantas. Melihat ular. Ular sering melambangkan bahaya tersembunyi atau musuh. Namun, ia juga boleh menjadi simbol kebijaksanaan, transformasi dan penyembuhan, bergantung pada konteks mimpi. Ular hitam boleh melambangkan sihir atau ilmu hitam. Terbang. Mimpi terbang melambangkan kebebasan, pelepasan dari masalah atau keinginan untuk mencapai sesuatu yang tinggi. Ia juga boleh menunjukkan bahawa anda sedang mencari keluar dari situasi yang sukar. Tersesat. Jika anda bermimpi tersesat, ini mencerminkan kekeliruan dalam hidup, perasaan tidak pasti tentang masa depan atau kehilangan arah. Ia adalah isyarat untuk mencari panduan dan membuat keputusan yang jelas. Jumpa saudara yang sudah meninggal. Mimpi bertemu dengan ahli keluarga yang sudah meninggal seringkali dianggap sebagai mereka datang untuk memberi nasihat, amaran atau sekadar melawat. Dengarlah apa yang mereka katakan atau perasaan yang mereka timbulkan, kerana ia mungkin membawa pesan penting. Jangan takut, mereka datang dengan niat baik. Gigi, tanggal. Mimpi gigi tanggal adalah simbol kehilangan atau kebimbangan. Gigi atas sering dikaitkan dengan ahli keluarga lelaki, manakala gigi bawah dengan ahli keluarga wanita. Jumlah gigi yang tanggal dan keadaan gigi juga memberi petunjuk. Melihat api. Api dalam mimpi boleh melambangkan kemarahan, kehancuran, tetapi juga pembaharuan dan semangat yang membara. Api yang terkawal adalah tanda kekuatan dan tenaga. Api yang tidak terkawal adalah amaran bahaya. Mat yang lahir pada hari ini, jiwa yang peka dan misteri. Mereka yang dilahirkan pada 22 Oktober di bawah pengaruh hari rahsia
bulan menyusut seringkali memiliki ciri-ciri karakter dan nasib yang istimewa. Mereka adalah individu yang sangat intuitif, sensitif terhadap energi di sekeliling mereka dan seringkali mempunyai hubungan yang mendalam dengan alam gaib atau dimensi spiritual. Karakter. Mereka cenderung menjadi pemikir yang mendalam, pemerhati yang tajam dan memiliki empati yang tinggi terhadap orang lain. Mereka introvert secara alami, lebih suka kesunyian dan refleksi daripada keramaian. Kreativiti mereka sangat tinggi, sering menarik mereka ke bidang seni, penulisan atau penyembuhan. Mereka adalah jiwa-jiwa lama yang bijaksana, walaupun masih muda. Nasib. Individu ini seringkali melalui perjalanan hidup yang penuh cabaran spiritual, tetapi juga diberkati dengan perlindungan yang kuat jika mereka menghormati intuisi mereka. Mereka cenderung menarik orang lain yang memerlukan bimbingan atau penyembuhan. Namun, mereka juga mudah terpengaruh oleh energi negatif jika tidak menjaga sempadan diri. Kesuksesan mereka sering datang dari bidang yang memerlukan kebijaksanaan, penyelidikan atau seni. Mereka perlu belajar untuk mengimbangi kepekaan mereka dengan kekuatan dalaman untuk tidak mudah goyah oleh dunia luar. Mereka adalah penjaga rahsia semula jadi yang mampu melihat apa yang tersembunyi dari pandangan orang lain. Meli, Imeninki, nama-nama istimewa pada hari ini. Pada hari yang penuh rahsia ini, nama-nama tertentu dipercayai membawa aura yang lebih kuat. Untuk budaya Melayu, kita sering melihat kepada nama-nama yang membawa makna mendalam atau kebaikan. Yang diberkati pada hari ini termasuk Nur, Hawa, Malik, Laila, Fadil, Hana dan Iman. Mari kita selami karakter individu yang bernama Nur yang lahir pada hari ini. Individu bernama Nur yang bermaksud cahaya yang dilahirkan pada 22 Oktober ini memiliki kekuatan dalaman yang luar biasa untuk menerangi kegelapan. Mereka adalah sumber inspirasi dan harapan bagi orang di sekeliling mereka. Cahaya Nur bukan sahaja menerangi diri mereka, tetapi juga membantu membimbing orang lain melalui cabaran. Mereka diberkati dengan pandangan yang jelas dan hati yang murni, menjadikannya penjaga kebenaran. Namun, mereka harus berhati-hati agar cahaya mereka tidak disalahgunakan atau dipadamkan oleh kegelapan duniawi. Mereka perlu sentiasa menjaga keimanan dan kebaikan hati mereka untuk memelihara cahaya yang ada dalam diri. Tradisi dan ritual. Apa yang perlu anda lakukan pada hari rahsia, bulan menyusut, pada hari di mana tirai antara alam fizikal dan alam gaib menipis? Nenek moyang kita telah mengajarkan beberapa amalan dan ritual untuk menjaga diri, membersihkan jiwa dan menjemput keberkatan. Ini adalah masa untuk menghormati kebijaksanaan lama dan mengamalkannya dengan niat yang murni. 1. Ritual pembersihan diri, mandi bunga 7 jenis. Tujuan, membersihkan aura negatif, membuang sial, menarik energi positif dan memulihkan semangat diri yang lesu. Dipercayai dapat mengusir pengaruh buruk dan melancarkan rezeki serta jodoh. Apa yang diperlukan? 7 jenis bunga yang wangi, contohnya mawar, melur, cempaka, kenanga, bunga tanjung, kesidang dan kantan. Air bersih, sebaiknya air perigi atau air mata air dan sehelai kain putih bersih. Bagaimana melakukan? Lakukan sebelum matahari terbit atau selepas matahari terbenam. Campurkan bunga-bunga ke dalam air bersih di dalam sebuah baldi. Sebelum mandi, bacakan Bismillahirrahmanirrahim dan niat untuk membersihkan diri dari segala kesialan dan menarik keberkatan. Siramkan air bunga ke seluruh tubuh perlahan-lahan, dari kepala hingga ke kaki, sambil membayangkan segala kotoran dan energi
negatif mengalir pergi. Jangan gunakan sabun selepas mandi bunga. Selepas ritual, kumpulkan sisa-sisa bunga dan buanglah di bawah pokok yang rendang dan berbuah, atau di tempat yang bersih dan tidak dilalui orang ramai dengan rasa hormat. Kain putih boleh digunakan untuk mengelak badan, kemudian jemur di bawah sinaran bulan pada malam itu, jika bulan kelihatan, atau simpan di tempat yang bersih. 2. Amalan penenang roh dan rumah, pembakaran kemenyan atau gaharu. Tujuan: mewujudkan suasana tenang, membersihkan udara dari energi negatif, menjemput kehadiran malaikat dan roh-roh baik, serta menghalau makhluk halus yang tidak diundang. Apa yang diperlukan? Seketul kemenyan atau hirisan gaharu, bara arang kayu dan bekas pembakar kemenyan, bekas tembaga atau seramik. Bagaimana melakukan? Letakkan bara arang di dalam bekas pembakar. Apabila arang sudah membara, letakkan kemenyan atau gaharu di atasnya. Asap yang wangi akan terhasil. Berjalanlah mengelilingi rumah anda, bermula dari ruang tamu ke bilik tidur, dapur dan setiap sudut rumah, sambil membaca selawat Nabi atau ayat kursi dengan suara yang perlahan dan penuh tawaduk. Beri tumpuan kepada setiap sudut gelap atau tempat yang jarang dilalui. Selepas ritual, biarkan kemenyan atau gaharu terbakar habis secara semula. Jadi, sisa abunya boleh dibuang ke tanah atau air mengalir dengan penuh hormat. Amalan ini harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan keyakinan kepada Allah SWT, bukan kepada kuasa kemenyan itu sendiri. 3. Pemberian kepada alam, sedekah bumi atau air. Tujuan: menunjukkan rasa hormat dan syukur kepada alam semesta, kepada penjaga bumi dan air, serta memohon keberkatan dan kelancaran rezeki. Ini adalah amalan kuno yang mengiktiraf bahawa kita hidup dalam ekosistem yang saling bergantungan. Apa yang diperlukan? Segenggam beras putih, beberapa keping shilling bersih, segelas air bersih. Soal: bagaimana melakukan? Pergi ke kawasan lapang yang bersih, seperti di bawah pokok besar yang rendang, di tepi sungai kecil yang mengalir, atau di persimpangan jalan yang sunyi. Dengan niat yang tulus, letakkan beras, shilling dan tuangkan air ke tanah. Berbisikkan doa kesyukuran dan permohonan agar bumi sentiasa subur, rezeki melimpah dan segala yang hidup diberkati. Lakukan secara diam-diam tanpa menarik perhatian orang lain. Selepas ritual, tinggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Jangan ambil semula apa yang telah diberikan. Percayalah bahawa keikhlasan anda akan sampai dan diterima oleh alam. 4. Menulis doa dan hajat, amalan batu hajat. Tujuan: memfokuskan niat dan harapan, memohon petunjuk serta melepaskan hajat kepada alam semesta dan ilahi. Apa yang diperlukan? Seketul batu sungai yang licin dan agak rata, pen marker kekal atau pensil yang tebal, dan secawan air suci, air yasin atau air zam-zam jika ada. Bagaimana melakukan? Pada waktu malam, di bawah sinaran bulan menyusut, duduklah dalam keadaan tenang. Tuliskan satu hajat atau doa anda pada batu tersebut. Fokuskan niat anda. Setelah selesai, celupkan batu tersebut ke dalam air suci sambil membacakan niat anda sekali lagi. Kemudian, letakkan batu tersebut di tempat yang tinggi di dalam rumah anda atau di bawah pokok yang anda tanam. Selepas ritual, biarkan batu tersebut di situ. Apabila hajat anda termakbul, bawa batu itu kembali ke sungai atau ke laut dan lepaskan ia ke dalam air sebagai tanda kesyukuran dan pelepasan. Tradisi kulinari pada hari ini. Pada hari rahsia, bulan menyusut, makanan yang disediakan juga mempunyai simbolisme tersendiri, membawa keberkatan dan ketenangan. Nasi kunyit dianggap sebagai makanan yang membawa tuah, rezeki dan kesyukuran.
kunyit melambangkan emas dan kemakmuran, nasi kunyit yang dimakan pada hari ini dipercayai dapat mengundang keberkatan di dalam rumah tangga. Ia sering dihidangkan bersama lauk ayam rendang atau kari. Kuih bahulu. Kuih tradisional ini yang lembut dan manis melambangkan kelembutan hati dan kemanisan hidup. Memakan kuih bahulu dipercayai dapat menenangkan jiwa dan mengelakkan konflik. Ia juga sering dikaitkan dengan perayaan dan kegembiraan, membawa sedikit cahaya dalam hari yang misteri ini. Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau adalah makanan yang menenangkan dan berkhasiat. Memakannya pada hari ini dipercayai dapat menenangkan jiwa yang resah dan membawa kesihatan kepada tubuh. Ia juga melambangkan kesederhanaan dan kebersamaan, penting untuk mengeratkan silaturahim dalam keluarga. Pantang larang utama. Apa yang tidak boleh anda lakukan pada hari rahsia bulan menyusut? Pada hari yang penuh dengan energi halus ini adalah penting untuk berhati-hati dengan tingkah laku dan perbuatan kita. Nenek moyang kita telah meninggalkan banyak pantang larang sebagai peringatan, dan melanggarnya boleh membawa akibat yang tidak diingini. Setiap larangan ini ada sebab mistik dan logik tersendiri. 1. Jangan mengganggu tempat sunyi atau keras. Ini termasuk menebang pokok besar yang sudah lama berdiri, membuang sampah atau air panas sembarangan ke dalam tanah atau lubang, atau membuat bising di kawasan yang dipercayai berpenunggu seperti kubur, hutan tebal atau rumah lama kosong. Sebab mistik. Dipercayai tempat-tempat ini adalah kediaman penunggu, makhluk halus atau semangat alam yang tidak suka diganggu. Melanggar pantang larang ini boleh mengundang kemarahan mereka. Akibat pelanggaran boleh menyebabkan demam panas misteri, sakit-sakit badan yang tidak dapat dijelaskan, kerasukan, mimpi buruk yang berulang, atau bahkan membawa nasib malang kepada diri dan keluarga. 2. Jangan biarkan rambut atau kuku bertaburan. Setelah menggunting rambut atau kuku, pastikan ia dikumpulkan dan dibuang dengan bersih ke tempat yang sesuai atau ditanam. Sebab mistik. Bahagian tubuh seperti rambut dan kuku dipercayai boleh digunakan oleh pengamal sihir atau individu yang berniat jahat untuk tujuan santau, sihir pemisah atau ilmu hitam yang lain. Ia juga boleh menarik perhatian makhluk halus yang boleh memudaratkan. Akibat pelanggaran. Jadi mangsa sihir diganggu oleh jin atau mengalami penyakit yang sukar diubati. 3. Jangan bersiul di waktu malam, terutama selepas maghrib. Elakkan daripada membuat bunyi siulan, terutamanya di luar rumah atau di kawasan yang sunyi pada waktu malam. Sebab mistik. Dipercayai bahawa siulan pada waktu malam adalah seperti memanggil atau menjemput makhluk halus, hantu atau jin untuk datang mendekat. Makhluk ini tertarik kepada bunyi-bunyi ganjil yang tidak selaras dengan ketenangan malam. Akibat pelanggaran menyebabkan gangguan dari entiti tak terlihat, mimpi buruk, perasaan tidak tenteram atau bahkan diikuti oleh makhluk tersebut. 4. Jangan menyapu rumah di waktu maghrib atau malam hari. Aktiviti menyapu rumah atau membersihkan kawasan dalaman rumah sebaiknya tidak dilakukan ketika matahari terbenam atau selepasnya. Sebab mistik. Pada waktu maghrib, dipercayai pintu-pintu langit terbuka dan rezeki sedang turun. Menyapu pada waktu ini dikatakan menyapu rezeki keluar dari rumah atau menolak keberkatan yang sepatutnya masuk. Secara lebih praktikal, ia juga boleh menyebarkan habuk pada waktu gelap, mengganggu ketenangan malam. Akibat pelanggaran, kekurangan rezeki, kesempitan hidup
atau menyebabkan rezeki lari dari rumah. 5. Jangan membiarkan pakaian terjemur di luar pada waktu malam. Pakaian yang baru dicuci harus diangkat sebelum gelap atau tidak digantung di luar semalaman. Mistik. Makhluk halus atau jin dipercayai suka menumpang pada pakaian yang terjemur di luar pada waktu malam, terutama jika pakaian itu masih lembap. Apabila pakaian itu dipakai, individu tersebut boleh membawa aura negatif atau gangguan ke dalam rumah. Akibat pelanggaran boleh menyebabkan penyakit, gangguan tidur, mimpi buruk atau perasaan tidak selesa dan berat di dalam rumah. Dan jangan menuding jari ke arah pelangi atau kubur. Adalah pantang larang untuk menunjuk dengan jari telunjuk ke arah fenomena alam seperti pelangi atau ke arah perkuburan. Mistik dianggap sebagai perbuatan biadab dan tidak menghormati. Menuding ke arah pelangi dipercayai boleh menyebabkan jari menjadi kudung atau menarik bala. Menuding ke arah kubur dianggap mengganggu arwah atau menjemput kemurkaan. Ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada alam dan tempat suci. Akibat pelanggaran: jari bengkak, kudung menurut kepercayaan lama, atau membawa nasib buruk kepada diri sendiri atau keluarga. 7. Jangan duduk di ambang pintu. Elakkan daripada duduk atau berdiri terlalu lama di ambang pintu, terutamanya pintu utama rumah. Sebab mistik. Ambang pintu adalah garisan antara dalam dan luar rumah, dipercayai menjadi tempat laluan rezeki, tetamu dan juga makhluk halus. Laluan ini dikatakan menghalang rezeki masuk atau menahan jodoh. Ia juga boleh membuatkan orang yang duduk di situ mudah dirasuk atau disapa oleh entiti lain. Akibat pelanggaran: sukar mendapat jodoh, rezeki tersekat atau sering merasa gelisah tanpa sebab. 8. Jangan bercakap besar atau sombong. Elakkan daripada membangga diri, merendahkan orang lain atau bercakap secara angkuh, terutama tentang pencapaian atau harta benda. Sebab mistik, perbuatan sombong boleh mengundang bala atau ujian dari Tuhan sebagai peringatan. Ia juga dipercayai menarik perhatian syaitan yang suka membisikkan kejahatan dan menipu manusia. Malah, ia boleh menarik perhatian makhluk halus yang ingin menguji kesombongan anda. Akibat pelanggaran: musibah yang tidak disangka, kehilangan nikmat yang telah diberikan, atau perasaan tidak tenang dan sering dilanda masalah. 9. Jangan membiarkan pinggan mangkuk kotor bermalam. Pastikan semua pinggan mangkuk kotor dicuci sebelum tidur. Sebab mistik. Membiarkan pinggan mangkuk kotor bermalam dikatakan mengundang kotoran dan serangga, dan secara mistik menarik makhluk halus yang suka kepada kekotoran. Ini boleh mengurangkan keberkatan dalam rumah tangga dan mengundang aura negatif. Akibat pelanggaran: rezeki susah masuk, rumah tidak berkat dan sering berlaku pergaduhan kecil dalam keluarga. 10. Jangan gunting kuku atau potong rambut selepas maghrib. Amalan menggunting kuku atau memotong rambut sebaiknya dilakukan pada waktu siang. Sebab mistik. Dipercayai bahawa melakukan aktiviti ini selepas maghrib boleh menarik perhatian makhluk halus atau menyebabkan semangat diri menjadi lemah dan mudah diganggu. Pada zaman dahulu, ia juga mungkin amaran kerana ketiadaan cahaya yang mencukupi boleh menyebabkan kecederaan. Akibat pelanggaran: jiwa tidak tenang, mudah diserang penyakit yang misteri atau membawa nasib malang dalam hal-hal tertentu. Semoga segala ilmu dan peringatan yang saya sampaikan hari ini menjadi panduan buat kita semua dalam menjalani kehidupan
Sentiasa berpegang kepada kebaikan, hormati adat dan kepercayaan yang telah diwarisi dan sentiasa memohon perlindungan dari Yang Maha Esa dalam setiap langkah kita. Ingatlah, pengetahuan adalah kekuatan dan penghormatan adalah kunci kepada keharmonian. Sehingga kita bertemu lagi di episod seterusnya, jadilah bijak dan berhati-hati dalam setiap langkah anda. Salam hormat dan jaga diri.